Hai, perkenalkan, saya Cikgu Syuhada, saya guru baru di sekolah ini. Ini merupakan perjalanan saya sepanjang menjadi seorang guru di sekolah. Menjadi seorang guru bukanlah satu perkara yang mudah, seperti yang dikatakan oleh masyarakat terutama sekali untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kita perlu melalui liku-liku cabarannya yang tersendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Othaman dari kelas TSV 1 akan membentangkan pelan pembangunan kerjaya guru sebagai seorang pendidik profesional abad ke-21 bagi subjek DOP 3163 Profesionalisme Perguruan dan Kepimpinan Guru. Kerjaya guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi melibatkan pembangunan berterusan untuk melahirkan generasi berkualiti. Pembangunan kerjaya guru merujuk kepada proses peningkatan kompetensi secara berterusan. Ia melibatkan peningkatan dalam aspek pedagogi, kepimpinan dan teknologi selaras dengan keperluan pendidikan semasa. Yang pertama adalah kerjaya guru berkembang melalui beberapa peringkat iaitu guru novis, guru kompeten, guru proficient, guru pakar. Setiap peringkat ini memerlukan peningkatan kemahiran. Seterusnya adalah standard guru Malaysia yang menetapkan 3 aspek utama iaitu amalan nilai profesional, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini menjadi panduan untuk memastikan guru berkualiti tinggi. Seterusnya adalah elemen KPU di mana pelan ini mengintegrasikan elemen KPU seperti karakter, amanah dan tanggungjawab, komunikasi penyampaian berkesan, pemikiran kritikal menyelesaikan masalah, kreativiti inovasi publik, kewarganegaraan, kesedaran sosial, relevans pembelajaran bermakna. Seterusnya adalah elemen KPPB dalam 6C dan A2. Apa itu 6C dan A2? 6C dan A2 merujuk kepada pertama karakter, tanggungjawab dan empati dalam diri murid. Saya membentuk nilai murni seperti amanah. 3. Komunikasi. Murid digalakkan berkomunikasi dengan jelas melalui perbincangan dan pembentangan. 4. Pemikiran kritis. Murid dilatih berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan baik. 5. Kreativiti. Murid digalakkan berfikir kreatif dan menghasilkan idea baru. Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. 7. Relevans A2. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sebenar agar lebih bermakna. Penutup. Elemen 6C dan A2 membantu melahirkan murid abad ke-21 yang holistik. Okey, seterusnya adalah pelan pembangunan kerjaya. Jadi, di sini saya telah merancang pelan pembangunan kerjaya seperti berikut, di mana pada tahun pertama dan hingga ketiga iaitu tahun novis, di mana pada ketika itu saya akan menyesuaikan diri dan meningkatkan pedagogi asas dalam pembelajaran. Seterusnya adalah tahun keempat dan hingga enam adalah di mana pada tahap kompeten di mana saya telah menguasai PDP dan memulai inovasi. Seterusnya adalah pada tahun ke-7 hingga tahun ke-10 di mana pada tahap proficient saya telah menjadi mentor dan terlibat dalam penyelidikan. Dan akhir sekali pada tahun ke-10 dan ke atas di mana pada ketika itu saya telah menjadi pakar dan saya akan menjadi pakar rujuk dan pemimpin pendidikan kepada guru-guru yang lain. Jadi, kesimpulannya, pembangunan kerjaya guru adalah salah satu proses yang berterusan yang sangat penting bagi memastikan kecemerlangan pendidikan negara. Jadi, setakat itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.